Okey. Untuk rawat buah pinggang ni. Nombor 1 tengah ni. Tengah ni. Ni kita panggil titik buah pinggang. Titik buah pinggang ni bisa mula di sinilah. Titik buah pinggang ni kita urut cara ni. Guna benda ni urut gitu. Ni. Guna ni. Urut gitu. Kau urut sendiri. Orang lain urut kalau kita urut sendiri, kalau orang lain dia mari daripada ni dah. Dia kena dari bawah sampai ke atas. Dia duduk gitu buah pinggang. Jadi kita urut Kita urut cari kat mana sakit, kenalah tu. Kalau urut tak sakit tu bukanlah. Yang keduanya, buah pinggang ni punca dia ni sama. Sini pundi kecing kita panggil. Pundi kecing. Pundi kecing kita urut pundi kecing kata. Okey. Tengok mana dah? Yang ketiga, saluran kecing sini. Ni duduk gitu saluran kecing. Jadi kita urut gitu juga. Okey. Okey, ni 3 titik je untuk merawat buah pinggang. Kalau betul buah pinggang sungguh. Tapi takut benda lain. Okey, 1. Tapi kalau kita urut dari bawah sampai ke atas tu, ia akan rasa sakit kan? Kalau sakit tu betul ada penyakit lah. Kalau urut tak rasa apa-apa, cuba urut acak kali sikit lah, tengok lah. Okey, cuba pusing gini, lepas urut tapak kaki sikit. Urut gini, ulur kaki sini. Ya, gitu. Okey, tengok tarik kaki ni. Ni kena pakai minyak dah sikit dah. Ikut. Ni. Sakit tak? Banyak sikit. Dia sini dia kena kuat sikit dah. Pasal titik duduk dalam sini. Okey, buat sendiri ni dah. Dia sekali tak padam ya, kena buat sokmo. Bukan sokmo. Dah. 2 kali seminggu sudah lah. Jangan buat sokmo gitu. Okey. Sadap. Ni titik pundi kecing. Tu lah. Sakit. Okey. Kita tunjuk je ni. Lepas tu sini. Gini. Dia pundi kecing sini. Kalau kecil, tu gitu. Ada saya ada. Kemudian kalau buat ke kandang lah. Kemudian kalau bimbang takut ada gangguan sihir apa, masa buat tu baca sikit Bismillah ya Allahu Akbar. Boleh? Cuba tu. Bismillah ya Allahu Akbar. Lalu belah baca Bismillah Allahu Akbar. Lepas tu selagi makan mutoh ada. Kalau makan macam loyo. Dah akan benda ni. Akan benda lagi. Mari hari tak akan makan buah. Buah boleh makan tapi tak boleh banyak kot. Okey, sekarang kalau lawyer cuba urut sini. Tengok ni. Ni dah tengok dah. Ni. Makan nak mutok. Sakit kat ni. Sakit kat pinggang ke? Terik. Okey dah. Nak bawa tu je lah. Kalau buat tu dulu, pasal kalau banyak tak jadi tak, takut tak ingat. Tapi dia tak ada kaitan mutoh dengan pinggang. Biasa bagi baca tak ada kaitan benda tu. Tak ada kaitan. Mutoh dengan buah pinggang tak ada kaitan. Rasa tak ada kaitan sangat. Biasa sakit kakinya. Guna? Biasa sakit kaki. Biasa kaki. Dia kejang lah gitu. Tak mesti kau tahu. Tak kena mana. Cuba tutup kejap. Pasal dia apa nak kata ni, kalau sihir kena pergi berobat lah. Hak saka tengok dari YouTube tu. Tapi hak sihir pergi daun sifat kalau boleh. Dia 2 tempat je pacik kan, daun sifat selagi kalau sini telah gedain Ustaz Allah. Hak tu Ustaz Allah telah gedain. Ustaz Abdul Abbas dia dua nak Ustaz Allah dia, Ustaz Abbas pun dia. Dia telah gedain. Dia setakat ni dia paling bersih kan. Pasal kebaikan Tok Bomo ni kebanyakan dia berkhodam, dia guna khodam. Dia bukan pakai ni tak. Kalau boleh lah boleh elok tak usah pergi pak gitulah. Takut. Pasal sini ada seorang boleh berobat orang, dia tinggal jin di sekor tu orang. Takut tu je. Dia tinggal jin dia. Dia tak ambil lagi tu. Kalau dia tak ambil lah. Kenapa nak tanya tu?
Ada tu dia. Tapi tengok cara Saka buat kau dah. Saka buat kau boleh sebelum tidur tu buat. Tengok molek dah tu. Kau boleh kau si ajar orang untuk merawat diri sendiri. Kau boleh tambah harap kat orang. Kita diri lah. Kita diri lah. Kau boleh rawat diri sendiri. Buat pinggang tu kena tekan kuat sikit. Jangan pasal titik duduk dalam. Nak molek pinggang. Payah ni begini. Kalau boleh tak sogi tok bomo lah kalau boleh. Biasa doa tok bomo biasa ustaz-ustaz gitu lah. Ustaz pun suka je. Ustaz pun sama je. Ustaz berkhodam juga. Kadang-kadang dia orang bercakap sedap je lah. Tok bomo ni guna jin jahat, jin kafir. Ustaz guna jin baik, jin Islam. Dengar gitu, jin belakang. Selagi dah ingat Ustaz dia Allah. selagi Ustaz Allah selagi dah dia bersih, dia baca Al-Quran je. Tapi kalau takdirkan ada orang kata ada sihir, mesej pacik sepatah mesej je, koyak sepatah je. Beginilah. Nak pergi jumpa dulu. Siapa dia? Dia Ustaz Allah tu lah. Ustaz Allah, dia bisa merawat hari Sabtu. Hari Sabtu je. Satu. Kecuali, tapi gini boleh. Anak murid dia tu. Ustaz Abah. Kapal tambah. Ustaz Abah. Ustaz Abah tambah. Tu anak murid dia tu. Cuba kat dia tengok. Dia makan obat ni. Gua ni? Dia makan obat ni. Obat apa? Jus buah pinggang ni lah. Jus buah pinggang. Boleh jual pinggang tak apalah. Jenis ni. Ini jus lah. Jus ini. Ya, nama dia obat tu. Oh, nama apa? Tiana. Diana. Jus buah tu lah. Buah apa? Buah kuning tau. Buah kulit. Buah kuning. Tak tahu pakcik pun tak tahu sebenarnya. Tak banyak kata. Dia makan malam. Pagi ni dok makan lagi. Tapi lawas sikit rasa kecing. Ya. Tapi kadang-kadang pakcik bimbang jugalah. Obat-obat kita beli ni banyak perawat. Dia sama kat dia dia masuk benda dalam tu. Pengawet apa? Bukan pengawet. Dia masuk pelaris dalam tu. Takut tu sia je lah. Gua ni? Dia makan buah tu. Gua ni tak dengar. Makan buah kuling tu lah. Buah kuning kalau ada offer, beli offer lah. Meseng lain buat kopi, buat minum air. Lebih baik daripada guna orang sedia ni. Siap dah. Pakcik tak percaya orang jual obat ni. Dia ustaz mana pun pakcik tak percaya. Tu je benda ni. Kita dengar balik selagi ya. Boleh baca Al-Quran ke tak? Boleh baca Al-Quran ke tak? Boleh tapi dok. Biarlah. Cuba baca ayat ni. Ayat 68 surah Al-Ahzab. Ya. Ayat 68 surah Al-Ahzab. Bunyi Rabbana atihim dhi'faini minal azab wa lanhum la'nan kabira. Baca ayat ni, tiup je kat arah tok bomoh ke anak kita kalau ada. Tiup kat arah tok bomoh yang ke anak kita. Jangan sebut siapa-siapa, kita tak tahu siapa kalau ada. Boleh ingat berhafal baca mulai ayat tu biar betul. Rabbana atihim dhi'faini minal azab wa lanhum la'nan kabira. Pasal kongsi dengan orang ni untuk lawan tok bomoh ke anak orang tadi. Okey, anak kita, keluarga kita semua tu. Boleh ingat? Okey, baca. Tiup je. Buat semua tak apa. Tapi kadang-kadang kita buat dia tahu. Dia ke anak kita semula. Dari saya bimbang lah, buat semua je. Sampai mati tak bomba tak apa. Kau mati lah. Tak salah kita dah. Tok bomba ni dah hukum Islam kadang boleh bunuh. Boleh kau bunuh tok bomba sekarang orang ramai sangat. Dia buat dua dah. Saka tu buat juga pasal kita tak tahu.
Pakcik tak tahu. Ya. Tu lah. Okey. Tahu tak tabur gastrik tadi? Tapi tak ada khabar pun Dia, gastrik. tak boleh biar dengan molek dah. Jadi hak lawyer tu makan lawyer kena gastrik. Tapi titik turut jugalah. Kalau gastrik ni nombor satu, nak betul kena jaga makan lah. Sebab tak boleh, memang tak boleh nak makan. Tak, sekarang maksudnya kita mula lepas mai subuh tu minum air masak dulu. Air masak. Air masak. Kemudian kalau lepas mai subuh minum masak, kalau pukul 8 pagi tak minum, tak makan, tak minum air masak buat sekali pula. Tepat kita tak makan, kalau 2 jam tak makan, bilah perut dengan air masak. Cuba amal gitu. Minum air masak semua 2 jam sekali. Kalau pukul 8 kita makan dah, tak apalah. Nak jumpa pukul 12 makan nasi tengah hari, makan pukul 8 tapi pukul 10 kita bilah perut dengan air masak. Apa dia bilah perut dengan air masak, makan biskut sekeping atau kemusulah, tak apa. Percaya ajar orang gitu je. Bilah sok perut tu kena bilah sok semua sampai ke malam. Kemudian kalau pukul 8 malam berhenti makan kalau boleh. Tapi perut tu sebelum tidur kita bilah sekali lagi dengan air masak. Cuba amal cara tu. Sekarang ni seorang kawan pakcik ajar baik lah. Ni apa dia minum masak, kita bila makan biskut sekeping ke kemusulah ke apa minum masak. Tu amal cara tu. Boleh ingat ke tak banyak? Takut dah ingat je. Dua jam sekali. Kalau kita makan tengah hari pukul 1 tu, nak jumpa pukul 6 petang nak makan pula, pukul 3 kita bilah pula perut sekali lagi. Buat semua. Gak katok tu buat dah, katok tepuk kaki buat cari kayu katok tu, cari kat mana sakit. Biasa kalau gastrik ni kan sining kadang-kadang. Dia sining. Kawasan ni. Kawasan ni, kawasan ekor ni. Katok situ. Kalau gastrik lah. Itu je lah beri bajaknya.